mancing. Model tak pergi mancing kan. Model yang mancing. Model yang mancing. Model kan tak mancing. Tengah sini meh datang rumah. Live hari esok pagi 8.30 sampai pukul 1. Ya, saya ambil baju je. Padahal baru pakai seminggu. Well, dia fakak sangat. Love amat juga. Asyik seminggu awalnya. Tapi itulah baru lagi kan. Tak apalah. Kalau lah awak rasa apa yang saya rasa, pasti awak dapat rasakan apa yang saya rasa. Tiba beritahu syairi pula. Tolonglah nanti dah habis boleh repeat tau. Awak pakai serum dengan cream booster tu cepat tak hilangkan bekas jerawat merah hitam? Cikgu Wan 6 bulan juga. Saya pakai serum, saya pakai cream booster dengan tinted sunscreen untuk pudarkan parut hitam saya yang macam ni. Yang tak tahu dah pernah tengok belum gambar saya ni. Canggih. Tak tahu dah pernah tengok belum gambar saya macam ni. Ni bulan 5 tahun 2025. Saya letak kat atas. Ni sebelah kanan, ni sebelah kiri. Mengambil masa 6 bulan. Mengambil masa 6 bulan tanpa buat pengelupasan. Jujur sumpah demi Allah tak tipu. Pudarkan parut. Ada lagi parut. Tapi dia pudar lah. Dia tak sepekat itu. Ini parut baru tau. Tapi dah pudar juga. Ini parut baru dah. Purging. Dia bukan purging, J hormon. Ya, percaya. Kalau buat pengelupasan ni dia sebenarnya nak buang sel kulit mati je, cikgu. Buat pengelupasan ni sebenarnya dia nak buang sel kulit mati. Lepas tu dia bantu matikan jerawat. So bila buang sel kulit mati, kita pakai skincare atas kulit baru, dia senang nampak kesan. So cepat sikit lah nampak pudar dia. Tapi like dalam 5% je macam tu lah. Memang order lagi kat 2 botol. Love. Masih Nisa. Tak tahu, pasal tak tahu kat mana. Sorry. Kita dah order set Brina Rejo dengan 3 item FP untuk buat stok. Nanti kan kalau awak dapat macam flyers. Kalau ada dapat flyers, okay, awak dekat flyers tu ada QR code untuk awak scan tau. Itu untuk pusing cabut nama awak. Yeay, menang macam tu. Join je. Okay, sebab awak ada beli 3 item FP tu. Awak order set Brina Rejo bukan nak buat peeling kan untuk akan datang ke? Ke nak buat peeling sekarang? Ni? Seramnya. Saya seram tau kalau orang nak buat peeling dah ujung-ujung ni. Nanti nak buat peeling ujung-ujung ni boleh je nak kejar. Tapi jangan berhenti lah. Jangan skip lah pakai skincare. Bosan amat ni. Kenapa bosan? Saya dah scan tadi tapi letak nombor mak saya sebab saya kerja risau ada rezeki. Faham? So nanti mak lah yang akan masuk dalam berapa kita raya 19 kan? Kita raya 19 bulan ni. So mungkin 18 ataupun 17 malam kot kita cabut-cabut. 0102 nombor yang dekat kot. Macam mana dia tak tahu? Ya, okey. 01 Johor. 02 Melaka. 03 Negeri Sembilan. 04 untuk buat peeling. Kita time raya kena kerja, tak ada cuti. Allah. Samalah kot. Saya rasa saya raya pun saya kerja kot lah. Kita tak tahu lagi. This is first time for me.
Ini kali pertama saya raya sebagai host live. Ini kali pertama. So saya tak tahu. Tak ada geng kat sini. Kenapa tak ada geng? Kenapa tak ada geng pula? Kenapa tak ada geng? Sorry lah, tak ada naik kotak dah sekarang. Arif tak ada, Yesul dah tak ada, dia tak ada ni dah. Tidur lah. Awak nak buat feeling? Boleh. Awak dah check admin kan? Awak dah check admin kan? Sunyi lah. Kenapa sunyi? Apa hal sunyi? Pasal apa? Kedah lah. Kan jauh. Weh, kan jauh tu. 01 dengan 02. Kedah nun jauh di sana. Apa ni? Kalau tak masuk live akak hari tu, mesti tak hilangkan bapak jerawat struggle dia. Apa tak? Allah susun cantik je jodoh kita ni untuk berjumpa. Jodoh pertemuan tu di tangan Tuhan. Jadi dia dah aturkan. Okay, so time ni lah kau akan teracun je macam tu kan. So teracun dengan saya, beli pakai. Konsisten tau. Kalau boleh carilah skincare yang ada item-item untuk mencerahkan, bahan-bahan untuk mencerahkan. Okay, cari skincare yang ada bahan untuk mencerahkan. Antaranya niacinamide, alpha-arbutin, vitamin C, glutathione. Cari yang tu. Cari yang ada benda-benda tu dalam ingredients dia. Pakai konsisten. Tapi nak kena tengok juga asal rahsia kita dengan kulit muka awak. Nombor serial tu yang mana? Allah, saya nombor serial tu mungkin yang macam Coco Crunch tak pun, Honey-Star ke apa ke. Saya tak pernah tengok lagi flyers dia. Boleh tak kalau awak tarik gambar, awak hantar kat saya. Tasha Zahar. Boleh tak kalau Tasha tarik gambar, Tasha DM saya. Sebab saya nak kena tengok apa benda. Saya nak kena baca baru saya boleh tengok. Sebab saya belum dinampakkan lagi dengan flyers tu. Bahasa sini tak faham. Feedback tu akak post kat Titi ke? Saya tengah kumpul feedback sebenarnya. Saya nak post dekat account MAF. Yang owner the brand tu. Saya nak post dekat account MAF Beauty Store, yang mana kat situ memang tempat dia duduk. Saya kan affiliate je, tapi saya host live juga dekat account tu. So saya nak letak feedback kat sana. Saya tengah kumpul sebenarnya feedback. Walaupun saya live kat account saya sendiri. Walaupun saya buat live dekat account saya sendiri, tapi saya kumpul feedback tu. Ada dah 6-5. So saya nak post kat sana. Yes, TikTok. Yes, TikTok. Tasha nanti Tasha tak kat gambar Tasha hantar kat akak tau. Saya tak tahu kak, saya scan barcode tadi, saya letak je nombor yang ada dekat kertas cabutan betul. Ya kot. Ya kot, macam tu kot. Jadi saya rasa saya nak kena belilah juga 2 item FP ni. Saya rasa saya nak kena beli jugalah 2 item FP ni baru saya dapat tahu. Tunggu set. Nanti tag Nisa tau kak. Boleh. Nanti saya boleh. Nanti saya tahu. Kalau tak saya, kalau tidak saya akan beli sendiri. Nisa follow ni Nisa. Nanti nak tag senang. Kejap. Nisa follow ni Nisa. Maaf Beauty Store. Follow ni kejap. Senang-senang nanti masuklah live saya kat sana. Kat Vietnam sekarang. Abang kat Vietnam? Oh ya, abang cakap abang pergi Vietnam kan? Kat Vietnam ada apa? Best tak kat Vietnam? Kat Vietnam ada apa bang? Ada apa kat Vietnam? Bahasa sana tak faham, memanglah. Kalau abang orang Vietnam memang faham lah. Kalau abang orang Vietnam memang faham.
apa dia cakap. Dan abang komen, China macam nak faham.